wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Sekolah Menengah Kebangsaan Al-Falah. Sekolah ini merupakan sekolah fiksyen yang terletak di Bandar Benengung, Kuala Selangor. Misi sekolah ini adalah untuk menyediakan peserta yang kondusif, membentuk nilai murni dan membentuk pelajar yang berintegriti dan mempunyai sahsiah dan akademik yang cemerlang. Sekolah ini mempunyai visi iaitu ingin melahirkan pelajar yang berdisiplin, berilmu dan berakhlak mulia. Assalamualaikum dan selamat pagi budak-budak. Selamat pagi, cikgu. Cikgu nak pesan kat sini. Bila kita pergi sekolah, kita perlu memakai baju yang formal. Firdaus, faham? Faham, cikgu. Ustaz. Ya, sedap. Sedap pula saya kat sini. Sudah dah. Bagus. Apa Ustaz? Kerja saya nak cakap sikit. Boleh tak? Sekolah ni ada peraturan. Ada yang disiplin yang perlu kami ikuti. Untuk apa? Untuk memastikan sekolah ni sentiasa dalam keadaan tertib. Faham Firdaus? Faham Ustaz? Jadi kalau ada apa-apa yang berlaku ke apa-apa kemusykilan ke, boleh jumpa saya sebagai pengetua di sekolah ini. Tak Ustaz. Boleh, Ustaz. ah? Okey, faham. 3. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz sihat? Sihat, alhamdulillah. Ikhlas dulu Ustaz. Pergi. Terima kasih. Baik, Firdaus ni. Macam Ustaz Razzi. Assalamualaikum Ustaz. Salam Muslim. Awak dah siap pergi sekolah semalam? Sudah. Kenapa tu? Boleh tak awak ajar saya sebab saya tak faham. Boleh. Nanti kita jumpa masa waktu prep ya. Kita awak ajak kawan sekali ya. Baik. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Salam Muslim. Assalamualaikum pengetua. Waalaikumsalam. Sihat ya? Alhamdulillah. Ustaz Azhar sihat? Sihat. Alhamdulillah. Kenapa ni Azhar? Betul, saya ada nak beritahu something lah. Macam pelik je ni. Kenapa dia? Memang. Sekolah kita, lelaki perempuan Oh. dah pandai berjumpa-jumpa. Masya Depan. Astaga. Apa pandangan cikgu? Bukan cikgu mengikut. Pengetua, sorry pengetua. Okey. Saya rasa pertama kita nak buat disiplin. Saya akan buat satu surat nak bagi awak kuasa. Dalam surat tu menyatakan awak ada kuasa. Catat. Okey. Dan surat tu ada kuasa untuk awak beri kompang. Siapa jumpa je awak kompang. Saya beri arahan. Yang kedua sebatas. Kalau dah melampaui batas. Betul sangat ni pengetua. Ya. Kita perlu untuk menjaga disiplin sekolah kita. Saya rasa itu saja. So, saya pun ada dengar juga berita yang tidak enak sekarang ini. Sedih saya. Betul. Saya rasa cara ini je yang boleh selamatkan sekolah kita. Betul. Okeylah, awak jalankan dulu. Kalau seminggu tak jalan, baru kita. Baik. Okey. Terima kasih. Selamat menjalankan tugas. 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya masuk cikgu? Masuk. Terima kasih. Oh, Firdaus. Ya cikgu. Ya. Sihat Firdaus. Hai. Tadi Amirul ada cakap yang ustaz ada panggil saya. Oh, cikgu baru teringat. Apa? Duduk. Ya. Dah duduk dah ni? Dah. Okey. Firdaus, cikgu nak tanya. Ya. Apa perasaan kamu bila datang sekolah ni? Ataupun kamu belajar kat sekolah ni? Perasaan saya bila saya belajar kat sekolah ni cikgu, saya rasa sungguh seronok sebab sekolah ni ada persekitaran yang bagus, kawan-kawan yang baik, cikgu baik, pengetua juga membantu dan mengambil berat terhadap pelajar-pelajar. Jadi saya rasa sungguh seronok belajar di sekolah ni cikgu. Alhamdulillah. Firdaus, kamu tahu sebenarnya semua benda tu adalah dipengaruhi oleh budaya sekolah ni. Jadi apa-apa pun belajar rajin-rajin, utamakan adab. Baik, terima kasih cikgu. Sama dah pergi panggil jom. 3. Jadinya ibrahnya pada hari ini, sekolah itu membentuk murid. Jika budaya sekolah itu bagus, maka baguslah murid tersebut. Namun jika budaya sekolah itu sahaja pun dah salah,
apatah lagi kepada murid-muridnya. Jadi nasihat pengetua, semua perlulah ikut visi dan misi sekolah agar kita punya target pada tahun ini tercapai. Itu sahaja. Saya akan berusaha sebagai seorang pelajar akan menjadi murid yang cemerlang di sekolah ini dan akan membanggakan nama sekolah ini, dan seterusnya akan membanggakan nama ibu bapa saya dan semua cikgu-cikgu saya. Dan saya berharap di sekolah ini saya dapat membentuk diri saya yang sebenar dan membentuk disiplin dan akhlak yang mulia. Ada 3. Saya cikgu je kat sekolah ni supaya bergerak disiplin. Yang pemikirnya tu pengetua tu. Jadi apa-apa pun belajar rajin-rajin. Ya.